Apa beza sebenarnya kopi apa ni, kopi tiam, kopi brew and then kopi seringgit Okey. kan? Tiga-tiga ni nama kopi juga, tapi apa beza dia? Okey. Uh, senang cerita lah. Walaupun nama kopi, tapi dia benda yang berlainan. Kopi tiam ni inilah dibawa oleh orang pedagang daripada China masa British. Itulah again, kalau tengok episod sebelum ni kita ada cerita kenapa kopi orang minum kan. Sebab dia nak dapat tenaga, nak dapat attention span lah. Dia punya untuk bekerja. So dia orang bawa industri tu. Cuma dekat Malaysia saya sebut tadi, Liberica je yang boleh tumbuh. Okey, kopi ni sorry to say lah, kualiti kurang, acidic tinggi. So maknanya kalau minum dia macam kita pakai brew akan jadi sakit kepala untuk setengah orang. Sebab dia punya acidity tinggi. So apa yang pedagang daripada China ni buat dulu dalam 100-200 tahun lepas, dia goreng sampai hangus. Okey, goreng sampai hangus sampai hilang asid, dah terbang kan. Lepas tu dia tambah pula benda lain. Dia tambah tempurung. Saya tak gelentong tau. Tempurung kelapa. Dia sebab benda tu natural kan. Dan juga dia tambah margarin, minyak sikit, minyak kelapa sawit nak bagi lemak. Itu. So rasa kopi tu dah, Liberica tu dah hilang. So dia jadi macam perisa lain. Macam benda hangit lah. Faham. Itu jadi kopi tiam. Dan juga dia akan campur dengan susu pekat. So memang rasa kopi tu memang hilang terus. Rasa kopi yang Liberica yang orang tak boleh minum kan, dia akan hilang. Itulah sebab dia namakan kopi tiam.